one touch, I can with you, with you, with you, with just one touch, I can feel my body giving. Uish, ada duit lah. Ish, tak ada orang ni. Baik ni duit ni, RM1 pun RM1 lah. Boleh lah. Sekejap tengok kiri kanan dulu. Okay, ambil. Settle. Tak ada orang ni, lane clear. Mantap. Shoo. Mantap. Bang, helmet mana bang? Abang tahu kan benda ni salah di sisi undang-undang. Abang boleh dikenakan tindakan tau. Saya malas nak pakai helmet. Rasa pakai helmet pun apa faedah nak pergi dekat je. Okay lah, sini lah. Saya bagi awak duit. Awak diam-diam je, awak tak bagi tahu siapa. Awak diam-diam, ini duit kopi lah. Ambil lah. Senang-senang Ya, balik. Assalamualaikum. Salah. Okay, tujuan aku panggil korang dekat sini, aku nak minta tolong. Tolong apa? Aku rasa Sam kali ni aku tak nego sangat. Terlalu susah untuk aku menjawab exam push. Ya dah, susah gila Sam ni. Aku tak pernah merasa dekan. So kali ni aku nak try sekali pun tak boleh dekan. So aku nak minta tolong korang. Tapi ada abang lah. Santai je. Tolong apa? Aku nak korang duduk sebelah aku, kita kongsi jawapan sama-sama. Uish, nice. Sebab korang kan pandai. Korang tu tolong aku. Boleh. So, korang tolong aku untuk mendapatkan jawapan. Sikit je, bukan kau tulis semua kan. Tinggal sikit je, tak banyak. So, dengan atas pertolongan korang tu, jangan risau, aku kaya lah. Oi, Jangan risau. dapat duit. Jangan risau. Relax sikit. Oi, boleh. Jangan bagi orang nampak lah. Tak ada hal. Bagi orang nampak lah. Okay. Nanti anda kata kalau aku dekan, aku bagi korang tambahan bonus. Oi, boleh. Aku bagi bonus. So semester depan kita buat sini lagi. Boleh. Aku dapat dekan lagi. Boleh kan? Kawan. Kita kawan ke? Boleh. Sejak dah menjak ni, aku rasa hidup ni macam tak tenteram. Apa yang aku buat sampai jadi macam ni? Hati ni rasa kosong, tak tenteram, gula gelana. Apa yang aku buat? Takkan sebab aku curi RM1 pun hati aku tak tenteram. Takkan sebab aku bayar RM20 dekat orang yang tegur aku tak pakai helmet pun aku tak tenteram. Padahal aku adik kopi je so senyap. Takkanlah dengan aku nak dekan, aku suruh kawan-kawan aku tolong atau aku bayar bagi hampa kat mereka pun tak tenteram. Rasa macam benda tu biasa je, macam hadiah je kat dia sebab tolong aku. Apa
point. Lambat lah. Ish, macam asal Amir dalam tu macam berhubungan lah. Tapi dah seorang-seorang kat situ. Rasa mungkin dia besar dia hidup lah. Mungkin lah. Jom, kita balik kat dalam. Cuma kita tanya dia. Assalamualaikum. Meh, kau macam tak okey je Meh. Aku tengok tadi kau macam keburungan. Kau okey tak sebenarnya? Aku sebenarnya aku ada masalah sikit lah. Aku rasa aku telah membuat beberapa benda yang aku rasa yang benda tu tak senangkan hati aku. Aku jadi tak senang duduk. Hati aku tak tenteram. Kira aku macam serabut senang cerita. Kenapa ni? Okay, aku rasa benda first yang aku buat, aku rasa yang tak menenteramkan hati aku, yang aku serabut sebab aku curi duit Alim. Ush, kau betul. Ya doh. Time tu kau nak naik tangga. Lepas tu aku nampak kau nak keluarkan phone daripada poket. Lepas tu duit kau jatuh. So aku memang tak cakap banyak lah. Aku terus ambil RM1. Lepas tu yang kedua pula, masa Ajim, masa tu dia tegur aku pasal tak pakai helmet. Aku nak keluar dekat je time tu, tapi sebab aku tak terima teguran dia, lepas tu aku malas nak bagi dia bising-bising, aku terus hulur duit RM20. Ya salam Meh. Aku malas, tapi aku tahu benda tu salah, tapi aku buat juga. Lepas tu yang ketiga, masa Aiman, aku nak tiru dia sebab aku tak pernah rasa dekan. Kali ni aku nak dekan. So aku bayar Aiman untuk bagi jawapan dekat aku, kongsi jawapan. Aku tahu benda tu salah, tapi aku buat juga. Lagipun bila aku fikir balik, nak dekan ni kena usaha sendiri, bukan usaha orang. Kalau usaha orang pun tak function juga. Kalau usaha orang, kalau kita dekan pun Tak apa Meh, macam inilah. Sebenarnya aku agak terkejut bila aku tahu kau songlap duit aku kan. Aku time tu betul-betul memerlukan duit. Tapi tak apalah, sebab aku percaya kau kawan baik. Kau kawan baik aku. Jadinya untuk kesalahan macam ni sebenarnya memang tak patut berlaku. Aku harap kau tak akan ulangi lagi masalah ni. Jadinya sebagai kawan yang aku percayai, aku maafkan kau. Cuma aku harap kau jangan buat lagi. ya doh. Terima kasih doh. Aku pun setuju juga. Kau jangan ulang lagi benda ni. Sebab benda ni salah di sisi undang-undang agama kita. Kau boleh dikenakan hukuman yang berat tau. Yelah Mei, aku pun salah juga sebab terima kau punya suapan tu. Tapi tak apalah, manusia tak ada yang sempurna kan. Tapi sebenarnya niat kau nak dekan tu dah baik dah. Cuma niat ni tak menghalalkan cara. Ya doh, tapi time tu sebab entah apa, hati dah gelap kan. Kita tak tahu apa yang kita buat. So aku minta maaf dulu kat korang semua. Aku berharap sangat korang maafkan aku. Tak apa Mei, aku maafkan. Yang Betul, penting Mei, aku maafkan. kau Aku pun jangan maafkan ulang juga. lah. Daripada pengajaran video tadi, kita perlu menjauhi sikap rasuah kerana ia boleh merosakkan masa depan kita. Dan kita perlu sentiasa bersikap integriti kepada rasuah supaya kita dapat meningkatkan pendirian kita dan disiplin kita dalam rasuah ni. Seterusnya, kita perlu menjauhi rasuah kerana rasuah ini adalah menyebabkan salah satu dosa besar yang dituliskan di dalam ayat Al-Quran. Sentiasa juga kita perlu mempelajari dan membuat satu program iaitu di sekolah untuk menjauhi rasuah supaya kita dapat mengelakkan rasuah ini di luar atau di dalam sekolah. Betul juga.
Rasulullah SAW melaknat orang yang merasuah dan menerima rasuah. Rezeki yang diterima juga tidak diberkati oleh Allah. Akhir sekali, rasuah juga bukan sahaja merosakkan seseorang, tapi boleh merosakkan sesebuah organisasi dan negara. Sekian, itu sahaja.